Hari ni kita orang masak ikan steam nyonya. Dah masak dah. Dah masak. Kita masak cepat hari ni. 1 inci halia, tumbuk terus. 2 biji bawang besar ni kita mayang halus-halus. Kunyit 1 inci, lengkuas setengah inci, bawang putih 2 ulas, bawang besar tadi, cili padi 3, daun 5 purut. Serai 3 batang. Okey, masukkan. Ketuk-ketuk je. Jangan geragau tu goreng. 3 sudu je. 4 sudu cili boh. Masukkan bahan tumbuk tadi. 2 kutung bunga gatang dipotong. Bunga kantan, gula dan garam. Perahkan lemon. Serai ni letak bawah perut ikan nanti. Ikan bentuk rama-rama. Rempah ni semua atas ikan. Ratakan. Steamkan ikan. Tutup. Hiaskan dengan bunga kantan, daun ketumbar. Tak.